Hai Desi di sini. Saya sudah maklumkan dengan calon PKR Ruji ini. Masa dia ke SU Kementerian Pelajaran. Gunakan duit 50 bilion itu. Bantu sekolah-sekolah di Sabah. Kenapa belanja duit berbilion yang ada, tapi kita masih sekolah tak papan di Sabah itu. Tadi saya pergi lihat Datuk. Saya tanya orang kampung. Datuk Seri, kami ada sekolah papan lagi. Tidak cukup sekolah bapa-bapa. Kemana peruntukan ini? Saya persoalkan di parlimen. Hari ini kita pilih siapa Ketua Menteri Sabah. Saya berharap sungguh tuan-tuan dan puan-puan pastikan daripada Apas, daripada Balung sampai ke Sipatik, sampai ke Merutai, sampai ke Pusat, sampai ke Tanjung Batu, bagi dengan parti tempatan Sabah ini. Pertahankan hak kita. Kekayaan yang ada di Sulawesi, daripada Pulau Sipadan sampai ke Sipatik, gasnya, minyaknya jauh besar daripada Wow. Siapa yang Abdal? Itulah yang saya kata. Sekarang ni PRN Sabah. Masing-masing akan menuding kawan ni. Weh, masa hang jadi kerajaan berpuluh bilion. Hampa dapat tapi apa hampa buat? Kan? Pada masa hang jadi kerajaan, hang ada kuasa. Okay, thank you. Aduh, dia bagi ayat belakang saya. Saya pun tak minta tu kan. Jadi masing-masing menyalahkan. Semalam Kamil Munim, dia hanyaknya Datuk Syafiee Abdal mengatakan dulu hang pernah jadi Timbalan Menteri Pertahanan, hang pernah jadi menteri apa? Menteri KKW. Apa hang buat? Wow. Bagi saya itulah sekarang ni PRN Sabah masing-masing akan menuding jari kepada pemimpin-pemimpin yang terdahulu, padahal mereka adalah sahabat lama. Mereka pernah duduk dalam kabinet. Maksud saya macam apabila Syafiee Abdal membedal Bung Mokhtar, mereka sama-sama UMNO dulu tuan-tuan. Jadi tapi isu Sabah macam tu juga. Apabila Datuk Seri Syafiee Abdal dia berhenyak UMNO, padahal dia UMNO, dia BN. Dia kata sekarang ni apa kata kita beri kepada parti lokal, parti tempatan. Wow. Bagi saya tuan-tuan, parti tempatan ke parti lokal ke, dia mesti bersama-sama dengan parti pemerintah, maknanya dengan parti kerajaan. Kalau setakat lokal, kita tidak mahu bekerjasama dengan kerajaan pusat. No point, tuan-tuan. Jadi Syafiee Abdal dia ada menyentuh mengenai calon di Merotai, iaitu Datuk Ruji Ubi. Datuk Ruji Ubi ni dia adalah bekas KSU. Saya tak tahu pula dia bekas KSU Menteri Pelajaran, Kementerian Pelajaran. Yang saya tahu dia KSU KDN. Lepas tu dia KSU Perpaduan last dan akhirnya dia berhenti. Dia muda lagi tak tahu saya, dalam 55. Mungkin orang kata dia berhenti sebab dia salah satu calon untuk menjadi Ketua Menteri Sabah. Wow, terbaik. Jadi Datuk Seri Syafiee Abdal dia mengatakan semasa kamu menjadi KSU Kementerian Pelajaran, kamu dapat bajet 50 bilion. Banyak sangat tu tuan-tuan, 50 juta kot. Kenapa kamu tak buat sekolah di Sabah? Kenapa kamu tidak menaikkan taraf sekolah di Sabah? Once you get the power, kenapa you tak buat? Dan sekolah di Sabah juga ada papan sekolah yang uzur, daif. Tapi isu sekolah daif ni, saya pun tak, kita tak boleh menyalahkan Datuk Ruji Ubi saja. Dia cuma KSU tuan-tuan. Kan, perkara sekolah yang buruk ini, sekolah yang daif ini dah berlarutan, berzaman-zaman, berabad-abad. Kalaulah masih ada sekolah yang masih menggunakan papan, yang masih beratapkan zinc, ini salah siapa tuan-tuan? Bukan salah KSU. Ini salah menteri, salah kementerian yang dipimpin oleh menteri yang baru. Siapa dia menteri itu? Tapi nak salah dia pun tak boleh. Dia baru pegang jawatan 2 tahun. Kan, menteri-menteri yang dulu tu daripada mana tuan-tuan? Daripada UMNO. So apa hampa buat? Kawan kepada Syafiee Abdal juga. Kan? Itu yang saya cakap. Sabah ini tuan-tuan,
Tak tahulah, dia bertukar kerajaan. Setiap 5 tahun ada pilihan raya negeri. Tetapi isu yang sama dimainkan sampai sekarang. Isu sekolah daif, isu peruntukan, isu luar bandar, isu air, isu isu elektrik, isu jalan berlubang. Ini isu-isu yang daripada dulu dimainkan sampai sekarang. Okey, kalau nak perbetulkan semua ini, pilih kami warisan. Dan warisan berjanji kalau mereka menjadi kerajaan selepas 29 hari bulan 11 ini, mereka akan menyelesaikan masalah 3 serangkai ini dalam masa setahun. Wow, 20 tahun tak settle, nak selesaikan setahun, tuan-tuan. Bagi saya, I don't know, pilihan raya sekarang ini, dia lebih suka berjanji, tuan-tuan. Berjanji, bermacam-macam, dan rakyat yang akan mengundi itu dia rasa apa kata kita dia janji kan, kita bagi dia setahun, tapi isu dia sama juga, tak selesai kan. Hak kawan ni hentam kawan ni, hak kawan ni tutup kawan ni kan. Tu tak cerita Bung Mokhtar lagi tak cerita Armizan lagi pada GPS. Apa dia kata dekat Bung Mokhtar, dia henyaknya Bung Mokhtar tu. Haiya, saya pun tak faham, tuan-tuan. Di Sabah ini, pemimpin yang nak menjadi wakil rakyat ni, betul ke mereka nak menolong rakyat? Ataupun semata-mata kelangsungan hidup mereka? Tadi pun saya semasa makan breakfast di hotel, adalah seorang peminat saya daripada Johor. Dia nampak saya pakai topi. Dia kata, ni DSA, akhirnya jumpa jugalah. Jadi pun saya pergi nampak mereka duduk makan pula. Saya pergi jumpa anak dia, 2 orang. Jadi dia bercakap mengenai pemimpin. Salah seorang itu, ahli keluarga dia adalah pemimpin di Pematang Pauh. Dia kata apabila dia ahli kenalan beradik-beradik dia tak menang, tapi banyak menggunakan duit dia sendiri untuk membantu rakyat. Saya cakap beginilah, pemimpin ni dia ada 2, tuan-tuan. Satu, pemimpin yang mempunyai prinsip, integriti yang kuat. Maknanya dia tak boleh mengikut benda yang tak betul, walaupun dia akan tewas. Itu pemimpin yang bagi saya cukup berintegriti. Satu lagi, pemimpin dia mengikut keadaan. Maknanya integriti itu dia ada, tapi dia harus mengikut keadaan yang dipanggil adaptif. Dia kena adapt dengan politik semasa. Jadi apa pun dia buatlah semata-mata untuk apa? Untuk kelangsungan hidup dia. Ini saya kata pemimpin ini ramai, tuan-tuan. Pemimpin yang integriti dan prinsip ini dia tak banyak, tuan-tuan. Itu dipanggil rare lah. Okey, berbalik kepada isu PRN Sabah ini Syafiq Abdal, dia berjanji macam-macam, tuan-tuan. Dan Kamil Munim henyak dia berkata ini orang berkali-kali diberi, dia tak menyelesaikan juga. Tetapi saya nak kata juga kat Kamil Munim, walaupun dia berjanji bermacam-macam, dia masih lagi menjadi ahli parlimen. Ini kalau kita buat kajian saintifik, kenapa jadi begini? Kan? Ahli parlimen berpenggal-penggal, tetapi kawasan Allahu Akbar. Duduk macam tu juga. Tapi orang pilih dia. Ini yang saya kata, kajian ni kena buat. Jangan kita pukul rata. Kononnya pengundi Sabah yang umur 18 ke 40, 60% di Sabah. Mereka mengatakan inilah peluang terbaik untuk merubah kerajaan negeri Sabah. Dan saya sendiri menanti-nantikan keputusan pada 29 hari bulan 11 ini. Betul ke yang pengundi Sabah ini mereka nak merubah kerajaan? Tapi kalau mereka masih memilih pemimpin macam Syafiq Abdal ini, Bung Mokhtar, Hajiji, siapa lagi, tuan-tuan? Armizan. Maknanya pengundi Sabah ini yang muda-muda ni, apa yang mereka cakap itu hanya retorik lah. Tapi apa pun kita tunggulah. Dan banyak lagi lah, kita ada lagi masa. I think dalam today is 20, kita ada lagi 9 hari 9 hari untuk berkempen. Dan ujung-ujung ni syok, tuan-tuan, macam-macam yang akan keluar. Cai